Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang ahli panel pada malam ini akan menemani saya untuk kita mengupas perbincangan yang telah disebutkan oleh sahabat saya di bawah sebentar tadi, iaitu saudara Rizal. Rizal, bagaimana anda di bawah sana, Rizal? Ya, di bawah ini cukup ceria, cukup hebat Ustaz. Kita berada di mana ni, Rizal, sebenarnya? Baik, untuk makluman Ustaz dan juga penonton di rumah, pada malam ni Forum Perdana Ehwal Islam disiarkan dari Padang, Sekolah Kebangsaan Sri Medan, Batu Pahat, Johor. Kita berada di selatan tanah air. Ya, jadi, kita rasa mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada penganjur kita pada malam ni, Rizal. Tak lain dan tidak bukan kepada Pusat Khidmat Ahli Parlimen Parit Sulong dan JPMM Don Sri Medan yang bergandeng bahu untuk menjayakan forum yang berbahagia pada malam ini, Rizal. Jadi bila sebut soal terima kasih ni kan, memanglah kita dari kecil sampai besar telah pun diajar sentiasa ucapkan terima kasih kepada orang yang banyak berjasa, orang yang banyak membantu. Tapi kita terfikirkah siapakah dia insan yang mengajar kepada kita ucapan terima kasih itu? Untuk mengenali siapakah insan tersebut, kita ikuti sekilas yang akan memberikan jawapan. Silakan. Pepatah mengatakan, sekali air bah, sekali pantai berubah. Bidalan yang menjurus pada hati manusia ini tidak sepadan untuk dipanjangkan kupasannya dalam hanya untukmu pada sekilas kali ini. Kerana apa yang ingin digarap adalah nilai kasih sayang yang tidak boleh dibayar dengan kata. Tidak boleh diganti dengan wang ringgit, malah tidak diminta untuk dibalas. Sebaliknya, marilah kita renung perjalanan kehidupan kita sebagai insan yang diberi nama anak. Masa berlalu tanpa disedari, daripada tapak kaki sebesar 2 jari, kita dewasa dengan pengalaman. Cubalah bayangkan betapa setianya insan yang kita gelar ibu, mak, umi atau mama ini terlalu sukar untuk kita zahirkan erti kesetiaan, ketaatan, malah nilai kasih sayang yang dimiliki. Begitu juga apabila kita membicarakan tentang pengorbanan. Jumlah waktu yang diperuntukkan bukan sekadar sejam 2, bertahun masanya, tetapi hampir sebahagian besar usia mereka hanya diabadikan untuk kita. Tidak pernah lalai walaupun seketika, jauh sekali ambil leka akan tanggungjawab yang digalas. Biarpun berat, sedaya upaya akan disempurnakan. Tidak pernah mengeluh. Sakit pening dipendamkan begitu sahaja. Penat lelahnya tidak dihebohkan cerita. Berjaga malam sudah lali bagi mereka. Kerana yang utama adalah anak-anak. Kerana yang penting adalah anak-anak. Biar susah, jangan anak-anak merasa tempiasnya. Biar gundah, janji anak-anak tidak resah. Biar dia yang berlapar, perut anak-anak tidak akan dikosongkan begitu sahaja. Kerana bagi mereka, anak-anak adalah segalanya. Hanya untukmu, ibu sanggup berkorban apa sahaja. Dan hanya untukmu, ibu sentiasa mendoakan agar anak-anak sentiasa bahagia. Kerana sesungguhnya, keredaan Allah itu berada di dalam keredaan kedua ibu bapa.